Jom kita masak sambal ayam. Bahan-bahannya ada cili kering ya. Cili kering tu dibelah dua ya. Macam ni. Nanti bila direbus, biji dia keluar. Buat sampai habis ya. Buah air lah, buah air terebus. Buah air banyak sikit. Tutup, rebus sampai mendidih. Jom kita tengok hujan. Dah mendidih ya. Ditapis ya. Sebelah lagi. Guna penapis yang ada lubang-lubang tu ya. Tengok biji dia kat bawah. Macam tu biji dia turun ya. Nampak tu. Nampak tu bijinya. Kita tos lagi sekali baru kita kisar. Jom kita memasak 2 biji bawang besar, 3 biji bawang putih ya. Dikisar ya. Ayam digaul garam kunyit, digoreng ya. Ada cili kering yang kita rebus tadi ya, dah cuci bersih. Dikisar juga ya. Air asam jawa sedikit dan sos tiram ya. Sementara tunggu minyak tu panas, kita kisar bahan-bahan semua ya. Goreng ayam tu hingga masak. Dah pun siap ayam goreng. Kurangkan minyak lebih goreng ayam tadi. Kita tumis bahan kisar ya. Cili kering, bawang besar dengan bawang putih. Hingga bahan tu masak dan pecah minyak. Dah pun nampak kering sedikit ya cili tu. Bolehlah dimasukkan asam jawa tu. Letaklah sebut perasa, garam dan gula ya. Gula tu ikut manis masing-masing ya. Letak sos tiram tu agak-agak 1 sudu makan. Letak air sedikit je ya. Sebab apa nak bersambal ya. Tak mau berkuah sangat. Masukkan ayam goreng tadi tu. Biarkan sambal tu tergaul rata ya. Bolehlah dirasa. Upah tambah sedikit lagi garam. Dah pun siap ayam sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi dalam video. Okay, bye bye. Upah ada buat terung bakar ya.